Gila tak lega? Lega, suspense sangat kan. Kita kena ambil tahu. Mata dunia pun memerhati, okey. Tadi mahkamah memutuskan bahawa tiada merit untuk apa yang dikemukakan oleh PMX untuk semakan 8 points, iaitu termasuklah satu kekebalan kepada saman civil oleh Muhammad Yusof Router. Jadinya kita suspend tu kerana kita takut. Yalah, kita dengar sana, dengar sini, takutlah mahkamah terpengaruh dengan politik. Sebab PMX is orang nombor 1 kan, and in this case dia terbabit. Nasib baik mahkamah is very fair, tiada merit, makanya PMX terpaksalah berhadapan dengan saman civil itu dan perbicaraan akan bermula pada 16 Jun. Dapatlah kita melihat kebenaran sama ada betulkah ada konspirasi, ada fitnah untuk menjatuhkannya, walaupun sebenarnya saman itu telah difilekan sebelum PMX menjadi Perdana Menteri. Maka that's why lah, this is very important, and untuk bagi pihak PMX juga inilah peluang yang tersangat baik this for him menjernihkan nama dia daripada suka kepada kaum sejenis. Apabila andai kata saman ini Yusof Router kalah, dapat menunjukkan bahawa PMX is clean. Tapi andai kata menang, terpaliklah. Kita juga nak tengok what happened kepada PKR. Sedikit sebanyak akan berlaku perubahan. Tambahan pula selepas pemilihan hari itu, mereka ada masalah dalaman dengan berlakunya begini. I percaya andai kata PMX kalah dalam saman ini, berpecah teruklah. Yang selama ini perjuangan PKR ini adalah berlandaskan mencari keadilan, bahawa PMX ni dianiaya dengan kes liwat, dengan ada konspirasi, tak takut dia naik, takut dia akan menjatuhkan figura-figura penting. Tapi kita tengoklah 2 tahun lebih, tak ada pun apa-apa yang dia buat yang menggugat mana-mana figura kan. Interesting. Tambah interesting kalau perbicaraan itu perbicaraan terbuka, bukan tertutup. Bolehlah kita dengar bukan-bukan kan. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.